Korang pernah tak rasa cuak bila jogging pakai earphone yang sumbat telinga sampai tak dengar bunyi motor daripada belakang? Bahaya weh! Kalau korang kaki sukan atau selalu buat aktiviti outdoor, korang wajib beralih ke teknologi ni. Hari ni, kita akan review 6 earphone jenis bone conduction yang terbaik di pasaran Malaysia untuk tahun 2025. Kita ada otai besar macam Shocks, raja bajet macam Lenovo dan pesaing baru yang siap boleh bawa masuk kolam renang. Persoalannya, adakah korang perlu pecah tabung beli model mahal atau model bajet mampu milik dah cukup power? Jom kita bongkar. Link untuk cek harga terkini dah aku letak siap-siap kat description bawah, okey? Jom, let's check it out. Tapi sekejap geng, sebelum kita masuk ranking, korang kena faham dulu 3 benda paling penting pasal earphone telinga terbuka ni. Pertama, fit dan grip. Kalau korang beli untuk sukan, pastikan cengkaman dia cukup kuat supaya tak melompat-lompat masa lari. Kedua, IP rating. Kalau setakat peluh jogging, IPX4 atau IPX5 dah cukup. Tapi kalau nak bawa berenang, wajib cari IPX8. Ketiga, memory internal. Bluetooth phone tak function dalam air tau. So, kalau nak swimming, cari model yang ada built-in MP3 player. Dah faham? Okey, jom kita tengok list dari nombor 6. Di tangga ke-6, kita mulakan dengan sesuatu yang unik sikit, iaitu TZU SLE X22. Desain dia lain macam. Dia bukan pakai band belakang kepala, tapi jenis ear clip yang kepit kat telinga. Ini sesuai gila untuk korang yang rasa band belakang tu mengganggu, terutamanya bila bersandar kat kerusi office atau gaming. Specs dia pun not bad. Dia pakai Bluetooth 5.3 yang stabil dan bateri campur casing boleh tahan sehingga 28 jam. Paling sesuai untuk kegunaan harian atau casual wear. Nak pakai kat office ke, jalan-jalan santai, memang selesa dan ringan. Satu kekurangan jujur, grip dia tak sekemas jenis band. Untuk sukan lasak, dia mungkin rasa goyang sikit. Next, tangga ke-5. Siapa tak kenal brand ni? Lenovo X3 atau X4 Titanium Bone Conduction. Ini adalah pilihan go-to untuk beginner. Kalau korang baru nak try teknologi ni dan tak nak keluar modal besar, ini jawapannya. Berat dia cuma sekitar 25 gram je geng. Memang ringan. Kadang-kadang sampai lupa tengah pakai kat kepala. Rating IP56 dia bermaksud ia tahan peluh dan hujan renyai. Tak payah risau kalau peluh meleleh masa jogging atau hiking. Bateri dia boleh tahan sekitar 8 jam. Cukup sangat untuk lari half marathon. Sound pun clear untuk harga macam ni. Kekurangan jujur, kena manage expectation sikit. Bass dia tak sepadu model premium dan bunyi lebih kepada mid-range. Kita naikkan sikit level di tangga ke-4. Mgrass Open Meta 2 Pro. Model ni sangat popular dan rating tinggi online. Apa yang special? Pertama, bateri dia power. Boleh pergi sampai 10 jam continuous playback. Jarang earphone bajet dapat macam ni. Kedua, build quality dia rasa premium dengan frame titanium yang fleksibel. User pun cakap bass dia lebih hidup. Ini adalah all-rounder terbaik. Nak pakai meeting boleh, nak pakai lari boleh, nak layan movie pun syok. Warna oranye dia pun stylo. Satu kekurangan jujur, dia tak ada built-in memory. Maksudnya korang kena sentiasa bawa phone kalau nak dengar lagu. Okey geng, masuk top 3. Ini special untuk kaki air. JQ VTech BC81. Ingat tak aku cakap pasal IPX8 tadi? Earphone ni memang waterproof tahap gaban. Boleh bawa menyelam sampai 20 meter. Dan yang paling penting, dia datang siap dengan 32GB internal memory. Boleh simpan dekat 1000 lagu. So, bila nak berenang, switch je ke MP3 mode, tinggal phone kat darat dan layan lagu dalam air. Memang terbaik. Satu kekurangan jujur, sistem charging dia pakai magnetik khas. Kalau hilang kabel tu, pening kepala nak cari ganti. Di tangga kedua, kita ada satu jenama yang gagah perkasa, Jeep EC025. Kenapa dia nombor 2? Sebab dia ada night light atau lampu LED terbina kat dua akang headset tu.
Bila korang lari malam-malam, kereta atau motor boleh nampak korang dari jauh. Safety feature ni sangat penting. Bukan tu je, dia pun IPX8 waterproof dan ada 16GB memori terbina untuk simpan lagu. Package lengkap lah. Sound quality dia pun Jeep dah tune supaya bass dia rasa bergegar sikit kat tulang pipi tu. Memang syok. Kekurangan jujur, sebab banyak feature, earpiece dia rasa tebal sikit berbanding model lain. Tapi dia tak berat, cuma nampak isi sikit je. Dan juara kita, raja segala konduksi tulang, Shogz Open Run Pro 2. Ini adalah model flagship. Beza utama dia, kualiti audio. Dia pakai teknologi dual pitch, bass dia dalam dan treble dia crisp. Getaran kat muka pun sangat minimal berbanding model murah. Tak ada rasa geli-geli kat pipi. Bateri dia tahan 12 jam, paling lama dalam list ni. Dan dia ada quick charge. Cas 5 minit je, boleh guna 2.5 jam. Ini untuk korang yang serius pasal audio dan keselesaan. Kalau korang lari maraton, inilah pelaburan terbaik untuk telinga. Satu je lah kekurangan dia, harga. So, mana satu pilihan korang? Kalau bajet besar dan nak kualiti audio paling padu, ambil je Shogz Open Run Pro 2. Kalau korang selalu lari malam dan pentingkan keselamatan, Jeep EC25 tu memang win dengan lampu dia. Kalau nak bawa berenang dengan harga mampu milik, JQ VITK B81 adalah jawapannya. Dan kalau baru nak try atau untuk kegunaan harian, Lenovo atau Armgrass dah cukup memuaskan hati. Link rasmi untuk semua produk ni ada kat bawah. Jangan lupa cek sebab kadang-kadang ada sale terkejut. Kalau video ni membantu, tekan butang like dan subscribe untuk lebih banyak Racun Tech. Jumpa lagi, geng. Ciao!